Ini dah kali ke berapa Bella di Korea? Kali kedua. Iya ke kali kedua? Sama-sama. Dan dah kali kedua dah tantang dia dah diam-diam ke sini berjumpa dengan Lee Min Ho. Okay, saya PAYB jadi saya akan tolong. Tiba-tiba jadi PA pula terbalik ya. So, apa pendapat YB tentang Korea? Wonderful food, wonderful people, wonderful culture. This is not my first time, won't be my last. Dapat berjumpa dengan banyak juga orang Malaysia, Singapura, Indonesia yang datang ke sini. Saya baru tahu bahawa ada konsep BTS. Saya dah ketinggalan bas agak lama. Banyak. It's so clean. Wah, dekat lagi. Seorang nak belakang, seorang nak dekat. Babe, tengah makan? Makan laju sangat. Ha? Makan laju sangat. Mua tetap di hati YB kan? Biasa. Takkan Bella je. Bella tengah minum je. Sedap je. Bella tengah minum. Tadi kau buat hal lah tadi. Uish. Buka air. Pilihlah aku jadi pacar yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Lee Min Ho akan buat meet and greet. So I was like, huh? Dan kita nak cari pemenang. Pemenang akan dijemput untuk ke meet and greet. I was like, oh my god, is this really happening? Macam mana nak menang? Ceritakan. Macam nak menang, kena beli produk tu. Berapa? Hah? Berapa? 500. Apa? 500 500 apa? ringgit. Lepas tu? Apa lagi you sertakan? Hantarlah kat email. Hantar apa lagi dalam email tu supaya ia meningkatkan peluang untuk berjumpa. So apabila buat, Bella screenshot Instagram Bella, lepas tu Bella sekalikan dalam email tu, Bella cakap this is my Instagram sebab nak tunjuk followers. Menyalahgunakan followers yang berjuta-juta untuk dapat perjumpaan dengan Lee Min Ho ya. Okay, and then Bella dapat email macam congratulations. Uish, saya menangis bila dapat surat tawaran masuk ke Universiti Oxford. Bella menangis bila dapat surat tawaran untuk berjumpa dengan Lee Min Ho. Uish, bagaimana dunia kita sangat berbeza sekali. Kalian menjadi saksi. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.